Video ini untuk anda yang selalu menggunakan peralatan yang tidak berkualiti dan tidak mengikut standard pada sistem perpaipan gas. Jom kita lihat keburukan menggunakan peralatan yang tidak berkualiti tinggi dan tidak mengikut standard. Pertama, peralatan berkualiti rendah lebih mudah terdedah kepada hakisan dan retakan yang boleh menyebabkan kebocoran gas. Kedua, peralatan berkualiti rendah tidak dapat menahan tekanan gas yang boleh menyebabkan pecah. Ketiga, memerlukan pembaikan atau penggantian yang kerap. Ini meningkatkan lagi kos jangka panjang dan menyebabkan ketidakkeselesaan. Keempat, anda akan dikenakan tindakan undang-undang atas kesalahan tidak mengikut standard keselamatan dan kualiti yang ditetapkan. Kelima, boleh menggunakan kecekapan sistem gas sekaligus menjejaskan prestasi peralatan. Kepada anda yang masih menggunakan peralatan yang tidak berkualiti dan tidak mengikut standard yang ditetapkan, disebabkan lebih jimat dan lebih murah. Anda dah tahu kan apa yang perkara yang sepatutnya anda lakukan selepas tengok video ni. So, kepada anda yang inginkan peralatan engineering atau pemasangan sistem perpaipan gas lebih berkualiti dan lebih selamat, korang tekan je link di bawah. Thank you.